Korang peminat Marvel, kita ada Marvel Avengers Endgame model Captain America. Itu dia guys, korang tengok tu, kotak dia warna biru, hebat dia pun warna biru. Jom kita buka. Ini dia guys. Itu dia Captain America warna biru guys. Dan macam biasa, yang ni kita tekan dia dan dia kita buka. Ini bukan plastik guys, alloy. Memang keras, memang berat. Okey, kita masukkan ni. Hebat dia. Dan dia pun ada lampu RGB dekat sini Dia akan tukar-tukar color. Tutup dia. Nice guys. Depan belakang dia cantik. Okey, kita tengok apa ada lagi dekat sini. Ada satu user manual dan satu USB type C. Bateri dia boleh tahan selama 4 jam. Dan hebat dia, jenis yang macam ni guys. Dia tak ada getah Tak ada silikon yang masuk dalam telinga tu. Alright, so jom kita test. Wow. Okay, so masuk dekat dalam telinga. Oh, dia ada bunyi bila kita masukkan dalam telinga. Nice. Kita test kekuatan bunyi dulu. Kekuatan bunyi dia kuat, normal macam hebat yang lain. Dari segi kualiti bunyi untuk treble dia cantik. Kalau untuk bass, rasanya bass dia tenggelam sikit. So bagi aku, bass dia adalah above average. Not bad untuk buat dengan lagu. Treble dia agak tinggi guys. Kalau korang nak main game, model Captain America ni dia tak ada gaming mode. Tapi kalau korang nak buat call, mic dia jelas dan cantik. Korang boleh tengok graf dia dekat situ. Nice. Korang dengarkan sendiri. Sekarang test mic daripada hebat Marvel Avengers Endgame. Alright, korang dengar tak? Dia punya mic dia kuat, jelas dan tak ada noise. So kalau nak buat dengar lagu, not bad. Kalau nak buat call, memang excellent dia punya mic. Dan benda ni pun memang berkualiti gila. Jatuh confirm tak rosak sebab dia bukan plastik, dia punya casing ni. Selain daripada tu, color dia yang cantik, warna biru. So guys, kalau korang berminat, terus check out dekat beg kuning di bawah.